Masalah muafakat nasional itu terhenti ketika pilihan raya negeri Melaka. Apabila kita menawarkan sejumlah kerusi kepada PAS tidak mahu menerima kerana dia dapat tawaran yang lebih banyak daripada parti PPBM. Itu kisahnya. Saya nak menceritakan sebab saya terlibat dalam segala urusan pada ketika itu. Jikalah PAS menerima 5 agaknya kerusi pada ketika itu yang kita tawarkan, dan sejarah telah membuktikan kita menang 21 daripada 28. Tentunya dalam 21 itu ada 4-5 kerusi yang PAS menangi. Tetapi oleh kerana PAS memilih untuk bersama dengan PPBM, dia bertanding banyak kerusi, satu pun tidak menang, politik kita jadi lain. Bermula daripada PRN Melaka, tamatnya muafakat nasional bukan kerana UMNO, tetapi kerana PAS tidak menerima tawaran UMNO. Okey. Kalau kita dengar penjelasan daripada YB Datuk Ahmad Mazlan tu, itu nak menunjukkan yang mana jelas UMNO sebelum ini memang nakkan kerjasama bersama dengan PAS. Dan setahu aku, perkara itu sebenarnya sudah lama berlaku, tetapi sehinggakan hari ini langsung tidak dijelaskan oleh mana-mana pemimpin PAS berkenaan dengan tawaran Barisan Nasional UMNO sewaktu PRM Melaka dulu untuk bersama dengan UMNO dan lawan Pakatan Harapan ketika itu. Tetapi hakikatnya bila mana PAS ini nampak peluang dia untuk bertanding di PRM Melaka lebih banyak kursi, akhirnya dia meninggalkan UMNO. Dan hari ini, sehinggakan hari ini, kita selalu mendapat komen dituduh oleh walaung-walaung ni, penyokong-penyokong PAS apa semua ni, kita ni sebagai AMDAT, sokong DAP, tak nakkan kerjasama sesama Melayu dan Islam. Tetapi hakikatnya dia sendiri meninggalkan UMNO ketika itu. Sedangkan kalau kita fikir secara logik dah, seperti mana kita dengar ucapan daripada YB Datuk Ahmad Mazlan tu, senang-senang je wakil daripada PAS ada dalam kerajaan negeri Melaka. Dan salah satu, ni aku nak bagi tahu, ini adalah fakta, salah satu tempat yang UMNO offer kepada PAS merupakan kerusi Dun Duyung. YB yang selalu viral tu, YB Helmi. Duyung itu tempat tempat pemuda PAS, kalau tak silap aku, offer daripada UMNO ketika itu untuk PAS bertanding. Tetapi alhamdulillah lah, ada hikmah jugalah. Ada kata kalau PAS bertanding ketika itu, mana kata hari ini kita tak kenal lah siapa YB Helmi. Dan seperti mana aku cakap lah, hari ini budak-budak walaung, penyokong pembangkang ini duduk gelarkan kita AMDAT. Sedangkan dia dulu, dia PAS sendiri tolakkan kerjasama di antara PAS dan UMNO. Ini adalah fakta yang tak pernah dinafikan, tak pernah diceritakan oleh mana-mana pemimpin PAS.